Nama aku Faiz, seorang YouTuber kecil-kecilan dari Kuala Lumpur. Channel aku lebih kepada exploration content, tempat tinggal terbengkalai, rumah lama, bangunan tinggal. Tak ramai sangat yang follow, tapi satu video viral dulu buat aku ada yang sedikit pengikut setia. Dan sejak tu, aku cuba naikkan konten dengan benda yang lebih ekstrim. Satu malam, masa aku tengah scroll TikTok, aku nampak satu video pendek. Dan cuma beberapa saat je. Tapi bunyinya memang buat bulu roma aku naik. Dalam video tu ada satu rumah lama. Kayu reput, cat lusuh. Tapi bukan rupa rumah tu yang buat aku tergamam. Dalam rakaman tu ada suara tangisan. Tapi bukan tangisan orang biasa. Suara tu dalam, serak, panjang, macam orang menahan sakit bertahun-tahun. Lokasi Hulu Terengganu. Kampung terpencil yang tak semua orang tahu. Rumah usang tu katanya dah lama ditinggalkan. Ada yang kata sejak tahun 80-an, ada yang kata lebih lama. Tapi satu je yang semua orang setuju, tak ada sesiapa yang berani bermalam kat situ sebab bunyi tu hanya akan kedengaran tengah malam. Masa aku baca komen-komen bawah video tu, makin pelik aku rasa. Ada yang kata bunyi tu ikut sampai rumah. Ada yang pernah datang siang hari dan nampak kelibat perempuan duduk di tangga. Tapi bila dekat, tak ada sesiapa pun. Ada satu komen dari pengguna nama Ya Amir Jangan Tanya. Tulis, kalau kau nak cuba, pastikan kau jangan buka bilik belakang. Itu tempat dia. Aku pun tak tahu kenapa, tapi aku terus mesej kontak yang upload video tu. Tanya, lokasi, tanya kalau dia boleh guide aku ke sana. Seminggu lepas tu, aku pun siapkan gear. Kamera, bateri, flashlight, voice recorder dan satu GoPro yang aku letak di dada. Aku plan nak bermalam semalaman kat sana. Rakaman penuh. Nak tengok betul ke cerita ni real